Okay geng, so kembali lagi bersama part 2 untuk isu GLA, Mercedes GLA 45 dengan isu mati-mati hari tu. Okay, so itu kita dah check initial inspection kita suspect memang berkait dengan fuel pump. So hari ni jom aku tunjuk cara kita untuk troubleshoot ataupun confirm isu tu betul ke tidak daripada fuel pump. Okay, so macam kau tengok ni kita punya chief engineer nombor 2. Dia tengah mendapatkan live data ataupun data stream untuk fuel pump berkaitan dengan fuel pressure tadi lah. Okay, so ni adalah live data dekat bahagian fuel pump ni control module lah. Okay, so sekarang ni kita nak confirm. So macam ni kita boleh confirm masalah tu berkait dengan fuel pump. So untuk pengetahuan korang, kereta bila kita mula-mula on, bergantung pada kereta. Ada kereta dia buka pintu, ada kereta dia on kunci. Okay, so ni adalah live data untuk fuel pump punya control unit lah. Okay, so untuk pengetahuan korang, bila kita mula on kunci, memang fuel pressure fuel pump akan naik low. Lepas tu dia akan drop balik. Then baru kita on. Boleh start. Nampak kereta ni starting pun lambat satu. Okay, so dia tak cukup. Lagi satu voltage dia pun drop lah. Ni fuel pump punya masalah lah. Okay, sebab request untuk fuel pump ni ada on tapi fuel pump tu mati. Okay, so ini memang isu berkait dengan fuel pump punya masalah lah. So tak apa, ini kita buka dan check dulu fuel pump dia, tengok condition macam mana lah. Okay, so kita dah tukar fuel pump dia dan ni adalah data baru lah. Okay, so macam kita tengok itu lah. Itu fuel pressure dia punya data sebelum kita start pun satu je. Okay, dia rendah. Sekarang ni kita tak start lagi, dah 6.5 Bila kita on, masih maintain 65, bagus. Tu dan bila kita start, dia punya fuel pressure, ni fuel pressure daripada fuel pump belakang dia maintain. Dia maintain dalam spek yang kita nak 3,500 ke 11. Alright gang, so dan masalah mati-mati kereta ni pun dah selesai. Alright, untuk masalah GLA 45 ni yang datang dengan isu mati-mati masa tengah bawa tu, punca dia lah datang daripada fuel pump dia masalah lah. Okay, fuel pump dia dah tak kuat macam data yang kita tengok hari tu lah. Right, mula-mula on pun dia 1,5 saja. Macam sekarang ni sebelum on dia dah tinggi dalam 4 ke 6 lebih. Lepas tu bila on pun data spek dia maintain lah. Okay, so fuel pressure dia maintain dalam pressure yang kita nak, dalam 4.8. So dia nak dalam 3,5 ke 11 lah. Okay, sebab isu dia punca daripada fuel pump sahaja. Alright gang, so tak ada masalah daripada bahagian-bahagian enjin ke, enjin overheat ke, bukanlah. Alright, so korang kepada pengguna-pengguna Mercedes kat luar sana cari tempat nak repair, nak service kereta korang, berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya. Boleh Roger kita orang Transmart Auto Brands, kita buka daripada Sabtu sampai hari Khamis gang. Apa Roger?